Okey. Apa tadi Okay, peti ni dia ada dua box. Satu bahagian kontrol signal dengan ni bahagian untuk kompresor peti tu lah. Okay, ni. Okay, kita tengok sini signal masuk daripada kontrol box ni masuk sini. Untuk kontrol bahagian motor sini. Ini bahagian kompresor dia ada UVW. Okay, kemudian sini bahagian AC masuk, dia tukar ke DC. Okay, kemudian DC dia akan tukar ke AC. Yang ni dipanggil inverter box. Okay, yang ni dia pakai IC, ada IC bawah ni dia panggil IPM. Integrated Power Module, IPM. Dan ni dia ada IGBT semua untuk 3 phase. Okay, dia tukar 3 phase biasa ada 9 biji. Termasuk bahagian kontrol sekali semua dah ni. Okay, ni tukar bahagian DC, tukar ke AC balik inverter. Ni dia terima signal bahagian kontrol box sini. Ni AC ni untuk auxiliary power supply, power untuk IC ni. Dan untuk IC belakang-belakang ni. Tu cara kerja dia.